Assalamualaikum. Bagi Yaris kamera ni tahun lepas tukar cermin dengan kita kan. Tapi bukan abang orang pasang lah, budak aku yang pasang. So bila cermin dah buka, kita nampak ini benda yang penting, sealant dia. Ini nama dia gam. Tahun lepas budak aku yang pasang kereta ni. Kalau budak aku pasang tak pandai, dia macam mana nak tahu kedai tu yang dulu kita buat pandai pasang ataupun tak. Bila cermin dah buka, orang tak pandai pasang guys, air tak masuk, dia ambil masa untuk masuk. Tapi dia tinggalkan result kerja. Ini nama dia result kerja. So kereta ni tahun lepas budak aku yang pasang. Bila dah buka cermin kau nampak gam. Cantik, tegak. Nampak? Tegak, ya macam ori babe. Kemudian nampak lubang klip. Biasa majoriti banyak kedai dia akan tutup lubang klip ni sebab dia takut bila nak turun cermin, klip tu dia langgar, air boleh masuk. Nampak? Cantik gam. Body sikit pun mana ada karat. Ini laluan air dia, besar kan laluan air dia. Okey, kita tengok belah kiri pula. Okey, nampak? Cantik gam. Nampak? Ni klip. Klip ni biasa majoriti banyak kedai dah akan buka. So ini gam yang dekat kereta. Ini gam yang dekat cermin pula. Kau tengok. Cantik gam, tegak. Nampak? Primer pun primer tak menjejir betul-betul kat tempat dia kita sapu. Cantik guys. Tu owner dekat situ. Nampak? Bang bagi sikit bang. So guys, pasang sekadar pasang, semua orang boleh pasang. Harap korang yang menampak video ni belajar sesuatu. Kat luar banyak kedai cermin kereta guys. Tapi yang membezakan adalah result kerja, pengalaman orang tu, air tangan orang tu. So dan hari ni tugas aku bina leader. Aku ajar budak-budak aku cara pasang cermin betul. Dapat ke dapat. Kalau semua kereta nak aku buat, customer nak aku buat, koyak lah bang. Pagi. Bila customer happy, customer akan datang balik. Biasa customer yang tukar cermin dengan kita kan, bila sekali dah buat, akan datang semua dia akan datang lagi. Dah tak ada cari kedai lain ni. Pagi.